Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. So dah lama kita tak buat kita punya video YouTube and welcome back to our channel. Okay, hari ni kita ada satu case Tiguan 1.4 dengan kata enjin dia barai. Nak tahu sebab apa? Jom. Okay, so inilah kereta dia Tiguan 1.4 ni, rasa Mark 2 ke Mark 3 kot. Dia pakai enjin MKR, dia pakai enjin sama dengan Mark 7 1.4 EA211. Ni gearbox dia. So diorang dah turun enjin dah. Gearbox dia dah cuci. So kita tengok enjin dia rupa jadi apa. Technician tengah barai-baraikan enjin. Okey, kereta ni saya dah baca dia punya job card. And owner report kata kereta ni bila nak start pagi-pagi tu tak boleh, tak hidup. Dia cranking tapi tak hidup. So dia call VMG, setting towing, hantar ke workshop. After kita dah buat diagnostik, kita dah check, rupanya kereta ni punca sebenarnya datang daripada leaking saja sebenarnya. And pasal leaking tu dia merosakkan seluruh enjin ni. Tada! Okey, so bila kita dah check, rupa-rupanya timing belt kereta ni dia dah slip. Sebab apa? Sebab timing belt tu dah terkena dengan minyak, dah basah dengan minyak. So timing belt tu slip menyebabkan timing lari. Bila timing lari, owner start, kereta tu pun jam timing, valve semua dah bengkok macam ni. So ni adalah cylinder head daripada kereta tu, kita dah buka. Boleh tengok, nampak ni. Valve exhaust semua dah bengkok. Ni. Nampak? Ada belok-belok dah lah, dia dah tak tegak dah. Patut valve dia kena keadaan dia tegak. Macam ni dia dah bengkok. So memang tak boleh nak buat apa dah lah kereta ni. Apa yang kita buat, kita akan diagnose dulu, kita akan check dulu sama ada dia punya valve guide dia okey atau tak. Kalau kata valve guide okey, dan kita akan ganti valve lah, buat prime valve, tukar valve. Kalau kata valve guide rosak, mungkin kita nak kena buat custom valve guide baru ataupun nak kena tukar satu set cylinder head. So macam sekarang ni apa yang technician kita tengah buat, kita tengah buka semua enjin ni. Kita buka dia punya oil sump, kita buka dia punya crankcase. Okey. Sebab kereta ni macam saya cakap tadi, dia punya leaking dia sangat-sangat teruk. Mari sini kat saya tunjuk. Macam korang nampak leaking dia sangat teruk. Sangat teruk. And belah timing belt pun memang basah. Sini belah timing belt. And the best part is guys, ada satu lagi yang bila kita buka, kita dah baraikan, kita jual. Satu lagi masalah adalah ni adalah timing belt punya tensioner tau. Dekat sini ada satu bracket. Nampak ni, bracket ni. So bracket ni sebenarnya ada satu lock. Lock akan duduk dekat dalam lubang ni. Tapi tengok ni, lock dia dah patah. Dia dah patah. So bila dah patah, tensioner ni dah tak boleh nak hold, dia akan berpusing. Itu pun salah satu juga punca kenapa kereta ni timing belt dia lari. So sekian saja untuk hari ni. Korang boleh check it out, nanti kita akan buat part 2 bila kita nak pemasangan enjin pula and diagnose terperinci dekat cylinder head dia. Ingat guys, kita jumpa macam mana pada. Ciao.